Kematian seorang doktor pelatih wanita berusia 29 tahun di Hospital Sultan Ismail Petra, HSIP, Kuala Krai, telah mengejutkan masyarakat perubatan dan orang awam. Kes ini bukan sekadar tragedi peribadi, tetapi membuka perbincangan tentang tekanan kerja, budaya perubatan dan tanggungjawab institusi dalam melindungi petugas kesihatan. Bahagian 1. Kronologi kes. Pada pagi 6 Mac 2026, pihak hospital melaporkan seorang doktor pelatih ditemui tidak sedarkan diri di bilik asrama. Polis tiba di lokasi sekitar jam 9.55 pagi dan mendapati mangsa tergantung pada pintu bilik air menggunakan kain selendang. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Krai, tiada unsur jenayah dikesan selepas siasatan awal dijalankan di lokasi kejadian. Mayat kemudian dibawa ke unit forensik HSIP dan hasil bedah siasat mengesahkan kematian berpunca daripada tekanan pada leher. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Siasatan polis. Polis Kelantan mengambil langkah lanjut dengan merakam keterangan daripada 10 individu termasuk ahli keluarga, rakan sekerja dan pensyarah mangsa. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran lebih jelas tentang keadaan mangsa sebelum kejadian. Ketua Polis Negeri menegaskan bahawa siasatan masih berjalan secara rapi dan masyarakat diminta tidak membuat spekulasi yang boleh mengganggu proses siasatan. Polis merekod keterangan lebih 10 individu setakat ini susulan kematian doktor pelatih wanita di Asrama Hospital di Kuala Krai Jumaat lalu 6 Mac. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata keterangan itu diambil sejak hari kejadian sehingga kini. Kita dah ambil rekod sama family dia, rakan-rakan dia dan sebagainya, lecturer dia, dan kita masih dalam percakapan dan siasat. Dan kita nak berani, kita nak siasat detail. Dan benda ni kita dah ambil alih dia dekat IDK lah. Pengulas selanjut Muhammad Yusof berkata mangsa masih belajar dan menjalani latihan praktikal di hospital berkenaan. Penafian kait kes lain. Timbul persoalan sama ada kes ini berkaitan dengan kes gangguan seksual yang berlaku di hospital sama. Namun, Ketua Polis Kelantan menafikan kaitan tersebut. Tiada kaitan langsung, walaupun berlaku di hospital sama tapi mangsanya berbeza. Ini penting untuk difahami. Kedua-dua kes berlaku di lokasi sama tetapi melibatkan individu berbeza dan siasatan dijalankan secara berasingan. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat hari ini menafikan dakwaan kes kematian doktor pelatih di Asrama Hospital Kuala Krai pada 6 Mac lepas mempunyai kaitan dengan kes seorang doktor pelatih yang merakam wanita mandi di hospital berkenaan. Tak, orang lain tu tak ada kaitan. Yang kaitan di bilik air semua kali. Ya gitu. Tak ada kaitan. Tak ada kaitan dengan mangsa. Hospital yang sama lah. Hospital yang sama. Orang lain, orang yang berbeza. Tak ada kaitan dengan mangsa. Tak ada. Tak ada kaitan. Netizen ada goyak gitu tak? Itu dah sebab kita nak elak pada spekulasi ni. Jadi nak maklum bahawa tak ada kaitan langsung dengan yang kes rakaman dekat bilik air dan sebagainya. Tak ada kena-kena dengan mangsa. Itu orang yang berbeza. Cuma kematian dia itu masih dalam siasatan dan setakat ini diklasifikasi sebagai SDR lah. Masih lagi SDR. Tindakan Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan. Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan, JKNK, menubuhkan jawatan kuasa khas untuk menyiasat punca sebenar kejadian. Fokus siasatan bukan hanya kepada aspek peribadi, tetapi juga tekanan tempat kerja dan faktor lain yang mungkin menyumbang. Pengarah JKNK menyatakan bahawa arwah merupakan doktor pelatih dari Universiti Monsura, Mesir yang sedang menjalani praktikal. JKNK turut menzahirkan rasa duka cita dan menasihatkan orang ramai agar tidak membuat spekulasi yang boleh menjejaskan emosi keluarga. Reaksi institusi perubatan. Persatuan Perubatan Malaysia MMA mengingatkan media dan masyarakat agar mengutamakan sensitiviti berbanding sensasi. Presiden MMA menegaskan bahawa laporan perlu mematuhi garis panduan kandungan bunuh diri kebangsaan kerana penyebaran maklumat secara tidak terkawal boleh menambah trauma kepada keluarga dan komuniti perubatan. MMA juga menyeru agar mereka yang berdepan tekanan mendapatkan sokongan sama ada melalui saluran rasmi atau komuniti sokongan. Pendekatan Kementerian Kesihatan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menegaskan bahawa kementerian tidak akan berkompromi sekiranya siasatan mendapati wujud unsur buli. Beliau mengarahkan pengarah hospital dan ketua jabatan untuk mengambil tindakan segera terhadap budaya toksik termasuk penggunaan bahasa kasar atau penghinaan terbuka. Ini menunjukkan kesediaan pihak kementerian
untuk menangani isu sistemik yang mungkin mempengaruhi kesejahteraan doktor pelatih. Kementerian Kesihatan tidak akan berkompromi jika siasatan kes kematian seorang doktor pelatih wanita di Hospital Sultan Ismail Petra, Kuala Krai wujud unsur buli. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan sedang menjalankan siasatan dalaman secara menyeluruh di samping siasatan pihak polis. Pihaknya tidak mahu membuat sebarang tuduhan awal. Jelasnya siasatan perlu dilakukan bagi mendapatkan gambaran lengkap sebelum sebarang kesimpulan dibuat. Mengulas dakwaan budaya buli terhadap doktor pelatih, beliau berkata pengarah hospital dan ketua jabatan diarahkan mengambil tindakan segera bagi menangani sebarang budaya toksik di tempat kerja. Tegasnya, setiap aduan perlu disiasat segera tanpa melindungi mana-mana pihak. Isu lebih besar. Kes ini membuka perbincangan tentang tekanan kerja dalam kalangan doktor pelatih. Mereka berdepan jaduan kerja panjang, hierarki ketat dan kadangkala budaya kerja yang tidak sihat. Walaupun kes ini diklasifikasikan sebagai mati mengejut, ia tetap menimbulkan persoalan tentang bagaimana sistem kesihatan boleh lebih menyokong petugas muda. Budaya kerja yang adil, harmoni dan saling menghormati bukan sekadar slogan, ia adalah keperluan untuk melindungi mereka yang berkhidmat. Kematian seorang doktor pelatih muda ini bukan sekadar angka dalam laporan polis, tetapi jeritan senyap tentang betapa rapuhnya jiwa manusia apabila berdepan tekanan dan budaya kerja yang toksik. Ia mengingatkan kita bahawa di sebalik jas putih yang tampak gagah, ada hati yang mungkin sedang retak, ada semangat yang mungkin sedang layu. Tragedi ini bukan sekadar berita. Ia adalah simbol betapa rapuhnya harapan apabila manusia dibiarkan berjuang sendirian dalam budaya kerja yang menekan. Jika rakan atau saudara kita dibuli sehingga mereka mula hilang arah, kita tidak boleh sekadar menjadi pemerhati. Diam itu bersekongkol. Jadilah telinga yang mendengar, kerana satu suara yang ikhlas boleh menjadi cahaya dalam gelap. Jadilah bahu yang menyokong, kerana mereka yang dibuli sering merasa dunia menolak mereka. Dan kehadiran kita boleh menjadi benteng terakhir. Jadilah suara yang lantang, kerana budaya toksik hanya akan terus hidup jika kita memilih untuk membisu. Jadilah jambatan kepada harapan dengan membawa mereka kepada kaunselor, psikologis atau saluran rasmi yang mampu menarik mereka keluar dari kegelapan. Tragedi ini mengingatkan kita bahawa setiap nyawa adalah amanah, setiap jiwa adalah tanggungjawab. Sekian, terima kasih. Wassalam.